Hai, Assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel, Kisara Channel. Okay. So, dah lama dah Kai tak upload video and Kai minta maaf. So, hari ni Kai nak buat satu video like macam Kai punya recently live. And Kai nak beritahu tentang komik Gempak Stars lah yang Kai ada. Sebab Kai kan baru lepas habis SPM bulan lepas, awal bulan 2. And Kai ambil masa sikit rest. And sekarang ni bulan puasa. So sebelum sorry tau, kayaknya macam like baru seminggu pakai rest kan. So macam bila nak tu like but awkward sikit. So selamat puasa kepada semua. And puasa penuh and kita nak raya dan hujung bulan ni insyaAllah. So dalam video ni Kai akan bagi tahu tentang Kai punya buku komik. Bukan Kai ni jam Siri Putera yang Kai ada, yang Kai baru hari tu lah beli masa Kai punya SPM era. Sebab masa tu kan Kai macam nak beli buku Siri Putera ni sebab Kai macam nak baca and like boring, macam vibing. Sebab karakter Siri Putera ni sangat handsome and Kai suka. Okay, don't forget to like and subscribe this channel. So korang akan dapat notification bila Kai upload video baru. InsyaAllah Kai akan upload lagi video lepas ni. Okay, macam lepas ni Kai nak ambil driving lesson kan, lesson memandu. Kai nanti lepas ni pun Kai nak baking, nak buat banana cake. So yeah, lepas buat video ni lah. So Kai nak cerita lah tentang pengalaman Kai beli buku Siri Putera selepas like beberapa bulan dah tak beli dah dekat Popular. And Kai beli buku ni 1, 2, 3, tada! So ini yang buku dia, iaitu buku Vina Misteri. Ini ialah K46 untuk Siri Putera. And ni tahun lepas punya keluaran, September 2024. And sebenarnya Kai nak beli yang the latest lagi. Cuma okay, ni masalahnya bila Kai beli kat Popular and Kai sangat terkejut tau. Kai tak tahu kenapa sebab yelah dah beberapa bulan Kai tak beli. So mungkin ada beberapa perubahan berlaku, Kai tak tahulah kan. Okay, so Kai pergi dekat Popular, 2 Popular dekat Ipoh kan. Satu dekat Ipoh Parade dan satu lagi dekat Yeo Kinta. And Kai tahu dekat Yeo Kinta tu like besar tau Popular dia. First Kai pergi kat Ipoh Parade and Kai nak beli, masa ada yang latest lagi atau yang sekejap yang Kai check. Cuma masa tu Kai nak beli yang the latest but Kai tak dapat jumpa tau. Kai terkejut sebab yang dijual dekat Popular tu kebanyakannya yang siri yang lama tau. Yang ni kira ni lambat dah kan, September, maksudnya dah lama lah. Sebab September 2024 Kai beli masa tu bulan 2. Tak saya kan lepas habis paper SPM dah Kai terus pergi dekat Popular bulan 2 2025. But yang ni September 2024, yang the latest lah Kai beli dekat Popular masa tu. Kai sangat terkejut sebab Kai tak tahu kenapa dia tak masukkan keluaran yang baru lagi Siri Putera dekat situ. Mungkin sebab tak ada permintaan kot kan. So but basically Gempak Stars ada dia jual dekat online. And memang latest semua dekat online lah. Kat Shopee tu memang ada banyak. And but cuma kadang tu disappointed lah sebab kan macam like akan nampak banyak. And so kalau kita pergi Popular kan terus beli and dapat kan. Kalau dekat Shopee kan macam lambat sikit. So macam menguji kesabaran juga kan. Tak salah dekat Ipoh Parade tak ada tau buku ni. Kai beli ni dekat Yeo Kinta. So Ipoh Parade tak ada. Lepas tu Kai pergi kat Yeo Kinta. Lepas tu Yeo Kinta pun ada benda ni je daripada later. So still lah Kai sedih, Kai tak tahu kenapa. So Kai masa tengok dekat Gempak Stars punya Shopee, sebab Kai memang follow Gempak Stars dekat Shopee tau. Sebab Kai akan selalu nampak dia punya the latest punya buku tau. And korang tahu lah harga dia kan macam like memang dah naik kan, 16 like. Dulu Kai ingat lagi masa tu 12, lepas tu macam like 14, lepas tu dah naik 16 tau. So memang yes, ni 47, yes, K46. Alright, lah macam Kai tak tahulah kenapa. Mungkin sebab Siri Putera ni dia punya keluaran dah macam lambat-lambat sikit. Sebab yang ni K46 kan, yang sekarang ni bulan 3 2025 kan. Ni kan September kan buku tadi kan. And baru keluar K47. Ni kan K46, ni K47, iaitu Sebarkan Kasihmu. So ini K47 Siri Putera yang the latest lah. Kai tengok kat sini. Selalunya Siri Putera ni ataupun Kenny Jam kan, dia akan keluar yang English lah, yang the latest punya. And lah Kai rasa yang tu tadi je lah. Untuk Siri Kenny Jam ada G56, iaitu berharga dalam diri. Sebenarnya Kai memang dulu collect
Siri Candy dulu kan. Sebab dia comel kan, karakter comel. But bila Kai nampak kan expose dengan Sri Putera, dan Kai macam minat lagi Sri Putera. So Kai dah collect dia lah Sri Putera. So ni lah latest book yang Kai beli. And untuk K47 nanti lah insyaAllah Kai akan beli. Sebab Kai nak tahu jugalah kan. Sebab tajuk dia macam menarik. So Kai nak. So Villa Misteri ni basically tentang Putera Jian. Putera Jian ni ialah dia punya main character dalam buku Villa Misteri. So Kai akan bacakan dia punya sinopsis secara cepat lah. Walaupun tak bersara, Datuk Putera Jian masih lagi orang paling berkuasa dalam keluarga di Raja Tali. Sebab Putera Jian daripada Tali kan. So, termasuklah Raja sekarang, dia tidak pernah menghargai Jian dan lebih mementingkan cucu sulungnya, Abang Tiri Jian. Oh. Namun tiba-tiba, dia mengarahkan Jian dan Livio kembali ke Itali dan menyerahkan satu tugasan untuk membantu Abang Tiri Jian. Mampukah Jian menyahut cabaran, sempurnakan tugas tersebut dan mendapat pandangan daripada datuknya? Okay, sebenarnya Kai baca dalam buku ni sebenarnya Datuk Jian. Ni Datuk Jian dah bukan Jian. So Datuk Jian ni macam like dia tak berapa macam, kalau berdasarkan apa Kai baca lah, dia macam tak berapa sayang dekat Jian seperti mana dia sayang abang kiri dia tau. So like dia dengan Jian ni mesti nak perfection. Dia nak Jian ni sangat-sangat jadi cucu yang bijak, pandai kan, yang matang. So but kalau kita tengok betul-betul kan, Jian ni memang sangat matang. Dan kalau korang baca buku ni kan, yang masa bahagian akhir ni kan, Kai pun terkejut dengan dia punya kebijaksanaan. Macam mana dia like menganalisis dia punya lukisan dekat Villa Misteri ni dengan penculik kat dalam dia tau. Dan ini ialah penculik dia. Dia pakai topeng muka tu supaya tak nampak lah dia punya muka tu. Dan Putera Jian sangat bijak dalam macam nak merancang strategi untuk penculik tu biarkan dia dan dia dapat macam larikan diri. Dan penculik tu mula biarkan. Akhir sekali dia macam dia sedar lah apa yang Putera Jian buat. So abang tiri dia, bukan abang kandung tu, abang tiri Jian. Ni ialah abang tiri Jian. Tada. Ni dia. Dan ini ialah datuk dia. Nampak tak Jian? Dia minta tolong. Dan ni dia dibagi satu task untuk membantu dia. Okay, iaitu tentang Villa Misteri ni. Basically like dia macam nak membangunkan villa tersebut. Tetapi ada beberapa masalah. Masalah dia ialah pasal hantu tau. Macam ada pekerja tu datang, lepas tu like, macam dia nampak like tengkorak ke apa benda. So basically ada satu cerita hantu lah. Okay, misteri lah. Ini memang sangat misteri dalam villa tu lah. Putera Jian dapat membongkarkan kisah tersebut pada akhir tu. Putera Jian tak mati lah, tapi dia diculik. Penculik tu dah ditangkap. Dan Livio telah membantu lah. Livio tu kan dia punya pegawai peribadi Putera Jian lah. Sebab setiap putera, kalau korang tahu, memang ada dia punya pegawai keselamatan. Memang menarik lah, sangat menarik. Kalau Perancis ada dia ni kan. So tak lah. Jadi Putera Jian ni dia macam tak boleh nak tolak tau, sebab memang Datuk dia suruh. So dia membantulah kes Villa Misteri ni. Rupa-rupanya dia ada macam satu cerita yang sangat menarik. Kenapa villa tu tidak dibenarkan untuk dibangunkan. Dan dia bukan hantu tau sebenarnya. Dia sebenarnya ada keturunan pemilik villa tu yang protect villa tersebut daripada orang lain untuk bangunkan dia lah. Siapa sebenarnya pemilik villa tu yang misteri tu? Yang perempuan ni. Nampak tak? Kan dan tu kan lepas SPM tu Kai baca buku ni memang sangat-sangat cepat lah, sebab kita tahu macam mana pengakhiran dia. Dan akhirnya Kai dapat tahu. So macam like so yeah. But Kai nak kata macam tajuk ni bukanlah my favourite. Yang ni bagi Kai macam like a bit boring lah. So Kai akan bagi tahu Kai punya favourite series yang ada kat sini lah, yang ditunjuk kat belakang ni. Nampak tak ada? Okay, korang boleh komen apa korang punya favourite episode ni lah untuk Sri Putera. Yes, Kai rasa Kai pernah bagi tahu ni dekat korang. Okay, Kai punya favourite ialah yang ni, pasal saling berhubung. Kalau korang ingat lagi, Kai tahu lah Kai ada review kat buku tu. Dia tentang Alexis dan juga mak dia. Mak dia sangat cantik. Dia punya ayah kan yang pemilik Putera Momos kan. So itu ayah dia. Sekejap, Kai dah habis lah review buku ni. Macam okay, dia okey lah kalau macam korang macam sasar misteri nak tahu jalan cerita. Macam cerita dalam cerita je. Faham tak? So Kai tunjuk lah buku terbaru daripada Gempak Stars. Tu Siri Candy. Kai cakap Siri Candy dulu lah. Iaitu Harta Bernilai Berharga Dalam Diri. Kalau korang tengok kat Shopee, dia ada bagi macam beberapa preview yang korang boleh tengok lah. Dia bagi page. Oh, okay, ada satu lagi boleh nak cakap. Okay, macam Kai tak baca lagi buku ni kan. Sebarkan Kasihmu, itu Kerja Aman. But kalau korang baca buku ni,
korang beritahu lah, macam dia ada sedikit perselisihan lah, macam ada pergaduhan sikit lah antara Putera Leon dan juga dengan Anubis. Okay, rasa itu saja. Nanti insyaAllah Kai akan buat video lagi. Kai nak bagi tentang macam-macam lah. Jumpa nanti, insyaAllah. Selamat berbuka puasa kepada semua. Selamat berhari raya nanti. So jangan lupa untuk tingkatkan amal ibadah korang semua. And Kai tahu mesti ada subscriber Kai naik ke sekolah menengah daripada sekolah rendah. And kan korang baru masuk je kan sekolah kan hari tu kan. So belajar rajin-rajin. And kalau ada persoalan boleh tanya Kai kat ruangan komen. Maaf Kai dalam tak upload. Bye bye.